Jadi motor macam ni memang kita nak clear lah. Dia ada sebab-sebab dia lah. Okey, motor memang duduk dekat sini sahaja. Nampak dia punya habuk ni. Cukup-cukup tebal punya habuk. Okey. Kalau orang yang tak ada slip gaji, kita boleh lepaskan loan dekat dia. Tapi syarat Okey geng, jumpa lagi kita dekat channel Abang Khairul. Hari ni Abang Khairul nak tunjuk apa 3 model motosikal. Motor-motor baru lah yang boleh hampa beli tanpa slip gaji. Tapi kena ada deposit sikit lah. Taklah tinggi sangat. Yang muka 1000 pun ada. Motor ni lokasi-lokasi dia jauh-jauh. Ada dekat Jitra satu, dekat Sik satu, dekat Taiping satu. Jadi video ni boleh makan masa 3 hari sebab lokasi motor-motor ni agak jauh. Jadi abang kena ikut Abang Khairul lah untuk Abang Khairul tunjuk apa yang hampa boleh beli tanpa slip gaji, tapi berdeposit sikit lah. Suri rumah ke, abang yang baru pulang kerja ke, orang yang kerja panda ke, orang yang kerja sendiri ke, yang tak ada bukti pendapatan kan, boleh beli motor-motor sport bike, naked bike yang Abang Khairul nak tunjuk ni. Motor yang pertama ni, motor ni ada dekat gudang warehouse lah, warehouse paling besar kita sekali. Kita dah sampai dekat gudang penyimpanan motosikal kita. Gila, tak banyak lagi macam ni. Aku cari tak jumpa lagi. Setelah 30 minit aku cari dan akhirnya aku sudah jumpa dia dekat sini. Luangkan motor ni pun bukannya satu benda yang mudah dan senang lah, sebab motor macam ni motor stok-stok lama. Kita nak clearkan stok ni. Jadi untuk orang yang tak ada slip gaji, kita utamakan kerja tak kerja ke, kerja yang tak ada bukti pendapatan lah, baru kerja panda, grab, affiliate, macam pekerjaan dekat Malaysia ni yang gaji dia lumayan tapi tak ada bukti pendapatan untuk orang tu beli motor secara ansuran. Ini adalah peluang-peluang yang kita buka untuk orang-orang yang macam ni. Jom kita tengok harga untuk R25 V2 ni. Tak silap aku, motor ni stok dia tahun 2025, terlepas punya stok. Motor macam ni memang kita nak clear lah. Dia ada sebab-sebab dia lah. Nampak dia punya habuk ni. Untuk Yamaha R25 ni, kalau orang yang tak ada slip gaji, kita boleh lepaskan loan dekat dia. Tapi syarat berdeposit, deposit yang minimum kita minta RM5,000, bulanan dalam RM400 selama 6 tahun sahaja. Tak kisah siapa yang tak ada slip gaji, teringin nak pakai sport bike Yamaha R25, ini peluang yang ada. Okey, motor-motor baru lah, motor tak naik lagi, bateri pun tak pasang lagi, seat plastik baru dia semua ada lagi dekat sini. Bukan motor second hand, bukan motor terpakai. Motor ni motor baru yang kita siap register. Adalah isu-isu dia sikit. Kalau Abang Khairul nak cerita panjang sikit, tu motor yang pertama. Motor yang kedua, yang ketiga ni nak kena naik kereta lah. Tak ada lesen ke apa ke, jadi kita cerita dalam kereta ya. Jalan sekerat saat ni helmet tertinggal. Gila besi boleh. Macam ni lah. Kita keadaan galut-galut lagi kadang-kadang. Helmet pun kita tertinggal. Pasangan je kita tak tinggal. Pasangan kita tetap setia. Abang Khairul dah sampai dekat Sik pula. Jadi dekat Jitra ni dah sampai dekat Sik ni. Untuk motor yang kedua, motor S